Pernah tak anda terfikir, kenapa ya kita masih simpan duit tunai dalam dompet? Atau biarkan duit dalam akaun semasa yang tak bagi sebarang faedah pun? Macam tak logik kan? Sepatutnya kita laburkan semua duit tu. Nah, jom kita bongkar 3 sebab utama kenapa kita buat macam tu dari sudut pandang ekonomi. Inilah soalan cepu mas dia. Duit tu kita boleh je letak dalam saham, bond atau simpanan tetap kan? Biar dia beranak. Tapi kenapa mesti ada sebahagian yang kita pilih untuk biarkan macam tu je? Sebenarnya, jawapannya bukan sebab kita ni tak pandai urus duit, tapi ada sebab-sebab ekonomi yang sangat kukuh di sebaliknya. Okey, jom kita mulakan dengan 2 sebab yang paling senang faham, yang paling dekat dengan hidup kita seharian. Kita akan bincangkan dua-dua ni sekaligus sebab ia berkait rapat dengan perbelanjaan. Tak kisahlah perbelanjaan yang kita dah rancang ataupun yang datang mengejut. Okey, pertama, motif urus niaga. Senang cerita, inilah duit poket harian kita. Duit untuk beli nasi lemak pagi tadi, bayar bil, beli barang dapur, benda-benda yang kita memang dah bajet nak belanja. Yang kedua pula, motif awasan. Yang ni duit just in case. Duit untuk waktu kecemasan. Kalau tiba-tiba tayar kereta pancit ke atau demam mengejut ke, duit ni lah penyelamatnya. Tapi yang menariknya, kedua-dua sebab ni tak kiralah untuk beli kopi atau untuk baiki kereta, sebenarnya dipengaruhi oleh satu faktor yang sama. Dan faktor tu tak lain tak bukan ialah pendapatan kita. Logik kan? Lagi tinggi gaji kita, lagi banyaklah duit yang kita perlukan untuk belanja harian dan lagi banyak jugalah kita kena simpan untuk dana kecemasan. Tapi poin paling penting kat sini ialah kadar bunga langsung tak main peranan. Cuba fikirkan. Tak kisahlah kadar faedah simpanan tu 1% ke atau 5%, kita tetap perlukan duit untuk makan tengah hari, betul tak? Paip bocor pun tetap kena baiki. Jadi untuk 2 motif ni, pendapatan dah raja. Baiklah, dah selesai 2 motif tadi. Sekarang, jom kita masuk motif yang ketiga. Yang ni sedikit lebih advance, tapi kat sinilah letaknya strategi sebenar dalam dunia kewangan. Ini bukan lagi pasal belanja, tapi ini adalah tentang cara pelabur berfikir, memilih antara pegang tunai atau melabur untuk gandakan wang. Motif spekulasi ni tujuannya cuma satu, nak buat duit daripada duit. Orang yang pegang tunai atas sebab ni bukan sebab dia nak pergi shopping, tapi dia pegang tunai itu sebagai peluru, sebagai modal yang sedia untuk dilaburkan bila muncul peluang yang betul-betul baik, terutamanya dalam aset macam bond. Dan dekat sinilah perbezaan paling besar. Lupakan sekejap pasal gaji anda, untuk motif spekulasi, king dia ialah kadar bunga. Tak kisah pendapatan anda banyak atau sikit, yang penting sekarang ialah berapa banyak pulangan yang pasaran boleh tawarkan pada waktu tu. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Hubungan dia songsang atau terbalik. Bayangkan bank pusat tiba-tiba naikkan kadar bunga. Ini bermakna bon-bon baru yang dikeluarkan akan bagi pulangan yang lagi masyuk. Secara automatik, bon lama yang pulangannya rendah jadi tak laku, jadi harga dia pun jatuh. Apa jadi bila harga bon murah dan pulangan tinggi? Mestilah orang ramai akan berebut-rebut nak beli kan? Hasilnya, duit tunai yang orang pegang pun akan berkurangan sebab semua dah masuk dalam pelaburan bond. Sekarang, kita terbalikkan pula situasi. Kalau kadar bunga rendah, harga bond jadi mahal dan pulangan pun tak seberapa. Masa inilah, pelabur yang bijak akan cakap, tak berbaloi ni, baik aku pegang je duit tunai ni dulu, relax, tunggu sampai kadar bunga naik balik, baru aku beli. Jadi, bila ramai fikir macam ni, permintaan untuk pegang tunai pun akan meningkat. Okey, sekarang kita dah faham ketiga-tiga sebab orang pegang duit tunai ni. Bayangkan ia macam 3 anak sungai yang berbeza. Sekarang, jom kita tengok apa jadi bila ketiga-tiga aliran ni bercantum menjadi satu sungai besar dan bagaimana ia membentuk keluk permintaan wang untuk seluruh ekonomi. Okey, kita buat rumusan pantas. Ingat, permintaan wang untuk urus niaga dan awasan, dua-dua ni geng pendapatan. Manakala permintaan wang untuk spekulasi, yang ni pula geng kadar bunga. Simple. Secara matematiknya, relax, senang je. Tak ada kira-kira yang susah pun. Jumlah keseluruhan permintaan wang dalam ekonomi, yang kita panggil MD ni, hanyalah hasil tambah permintaan daripada ketiga-tiga motif tadi. Campurkan je permintaan untuk urus niaga, awasan dan spekulasi. Dan bila kita gabungkan semua ni, inilah hasil yang paling penting. Kita akan dapat satu keluk permintaan wang yang bentuknya mencerun ke bawah. Kenapa? Puncanya adalah motif spekulasi tadi sebab ia sangat sensitif dengan perubahan kadar bunga. Logiknya macam ni, bila kadar bunga tinggi, rugilah kalau kita simpan tunai, jadi kita kurang pegang tunai. Bila kadar bunga rendah, barulah kita rasa lebih selesa nak pegang tunai. Itulah yang membentuk cerun tu.
Jadi, dah faham semua teori ni, soalan seterusnya, kenapa ia penting? Apa kaitannya dengan kita? Sebabnya, ini bukan setakat graf dalam buku teks ekonomi. Ia ada kesan yang sangat direct pada dompet kita dan juga pada cara ekonomi negara kita diuruskan. Bila anda faham konsep ni, percayalah anda boleh buat keputusan kewangan yang lebih bijak. Tapi lebih dari itu, inilah buku panduan yang digunakan oleh bank pusat macam Bank Negara Malaysia untuk buat keputusan-keputusan besar. Mereka lah yang tetapkan kadar faedah untuk kawal inflasi dan pastikan ekonomi terus berkembang. Sebab itulah, setiap kali ada pengumuman pasal kadar faedah, satu pasaran saham dan bond boleh jadi kecoh. Semuanya berpunca dari sini. Jadi sekarang anda dah tahu, setiap ringgit yang ada dalam dompet atau akaun semasa anda tu ada sebabnya yang tersendiri. Persoalan terakhir, yang ni bukan untuk saya jawab, tapi untuk anda renungkan sendiri. Adakah anda dah seimbangkan simpanan tunai anda untuk ketiga-tiga motif ni dengan betul? Cukupkah untuk perbelanjaan harian? Cukupkah untuk kecemasan? Dan cukupkah untuk anda merebut peluang pelaburan? Fikir-fikirkan.